Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Seorang Bila bersama aku. Kayak macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Dua match kelayakan Piala Asia 2027 pada bulan Oktober bermain tanpa 7 player warisan disebabkan kena ban dengan FIFA. First match, Malaysia menang di Laos dengan keputusan 0-3. Second match, Malaysia menang di Stadium Nasional Bukit Jalil dengan keputusan 5-1. Sekarang Malaysia leading grouping dengan 12 poin, beza 3 poin dengan Vietnam di kedudukan kedua. Goal different Malaysia pun agak baik, 13 gol berbanding dengan Vietnam 4. So andai kata lepas habis semua match ni, Malaysia sama poin dengan Vietnam, Malaysia ada advantage goal different. Sekarang ni daripada ranking 123 FIFA, ranking Malaysia naik ke 118 FIFA. So itu cerita positif daripada dua match kelayakan Piala Asia 2027 ni. Kita tak boleh nafikan yang gameplay Malaysia agak terkesan tanpa 7 player warisan ni. Dua match bertemu dengan Laos, Malaysia gagal skor gol time first half. Kena ingat Laos ni berada di ranking 185. Sekarang dah jatuh ke ranking 188 FIFA. Last kali Laos berjaya menang dengan Malaysia pada Sukan C 1997. Menang 1-0 28 tahun yang lepas. Last kali Malaysia dengan Laos ni seri pula time Piala EFF 2002, 23 tahun yang lepas. Dalam dua match ni Laos main low block, main parking bus dengan formation 5-4-1 ataupun 5-3-2. So Malaysia struggle nak pecahkan pertahanan Laos yang padat, compact dengan disiplin pertahanan. Malaysia pun tak cukup agresif attack time first half. Tempo attacking agak sederhana. Cuba build up attacking daripada bawah tapi terlalu kerap back pass dan passing bola ke flank bagi masa untuk Laos susun balik formasi bertahan diorang. Laos tutup dekat half space. Memang dua center midfield kita ni berjaya control ball position. Tapi dua midfield ni bukan jenis yang buat larian ke dalam kotak penalti untuk open space, tarik keluar defender Laos. So Malaysia harapkan attacking daripada flank, harapkan crossing yang masuk ke dalam kotak penalti. Cuma itulah, bola dah sampai ke dalam kotak penalti, tak ada siapa pula yang buat finishing. Member cross bola ke depan, striker Malaysia lari ke belakang. Member cross bola ke belakang, striker Malaysia lari ke depan. Member cross ke near post, striker Malaysia duduk dekat far post. Tak tahulah kalau peranan dia sebagai false nine, tukang tarik defender Laos keluar position ke, tukang hold bola ke. Tapi masalahnya sekarang, teammate sendiri confused dengan peranan dia. Bila bola dah sampai dekat kepala ke dekat kaki, dia rembat tersasar pula. Sekali rembat tepat ke keeper pula. Korang tahulah siapa striker Malaysia tu. So walaupun Malaysia menang dengan jaringan yang besar, tapi sebenarnya Malaysia ada masalah dengan posisi striker ni. Nasib baiklah disiplin bertahan Laos ni setakat first half je. Masuk second half, diorang dah mula hilang fitness, hilang fokus, bagi peluang untuk Malaysia skor gol. Second match kita saksikan Laos berjaya leading Malaysia di home Stadium Nasional Bukit Jalil 1-0 time first half. Kalau pasukan lain yang lebih baik daripada Laos dapat leading macam ni, aku rasa Malaysia agak struggle lah untuk comeback. So menarik lah nak tahu apa Peter Kelamoski nak buat next match. Lawan Nepal bulan 11 dekat Malaysia. Nepal dijangka main low block juga, main bertahan, tapi dorang punya counter attack lagi berbahaya daripada Laos. Lawan Vietnam bulan 3 tahun depan mungkin bakal menjadi match penentu siapa yang akan layak ke Piala Asia 2027. Boleh jadi match yang seimbang, tapi confirm akan panas punya. Vietnam kita kenali pasukan yang agresif, teknikal dan mempunyai disiplin bertahan yang baik dan penuh juga tipu helah. So Malaysia berani tak nak main open lawan Vietnam dekat away nanti? Kita tunggu dan lihat. Apa pula pendapat korang? Korang share, komen dekat bawah. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.